Berapa set king crab ni? 3 set. Baik. Semalam abang dah nampak tak orang Sarawak ramai kat sini? Penuh bang Macam mana bang makan dekat sini bang? Okey semua? Semua okey. Nasi lemak dia pun memang sedap. Nasi lemak sedap. Punya sambal mamak memang sedap. Itu saya punya king crab macam mana? King crab okey. King crab okey. Okey bang, tolong cakap dalam bahasa Sarawak bang. Saya nak panggil. Okey ni. Mai orang Sarawak. Okey bang, cakap dalam bahasa Sarawak bang. Panggil semua orang-orang Sarawak. Nang nyaman, ugi saya makan situ. Nang nyaman, makan situ, nasi mau pulang. Okey bang, nah nyaman bang Nyaman. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Datuk, terima kasih banyak Datuk. Okay. Baik, terima kasih. 4 set sekali dia makan king crab. Abang okey bang, semua dapat? Dari mana ni bang? Daripada Batu Pahat. Masya-Allah, Batu Pahat dekat mana? Apa nama tempatnya? Parit Sulong. Parit Sulong. Makan semua okey bang king crabnya? Makan okey. Baik. Okey, boleh masukkan semua. Geng daripada Batu Pahat. Oh, tengok. Ayah ambil. Okey ya, power king crab. Alhamdulillah betul. Alhamdulillah, baik. Okey. Terima kasih banyak. Okey, baik. King crab. Nak gambar? Okey, jom. Mari. Okey. Baik. Terima kasih. Baik. Okey guys. So, kita tengok pula bahagian luar. Ini bahagian dalam dah penuh. Boleh pusing sikit tak? Tengok. Pulau. Okey bang, makan dulu bang. Okey. Baik. Okey, boleh tengok bahagian luar. Sekejap bang ya. Baik. Assalamualaikum bang. Dari mana ni bang? Allah dari Penang bang. Dari Penang. Ada meja dah? Ada. Okey, baik. Baik, terima kasih bang. Baik. Tuan, saya ada atas nama saya untuk 10 orang. Airin, abang ni ada booking 10 orang. Okey, kalau singgah sini jangan lupa dapatkan saya punya sambal bilis garing. Mak-mak. Ini rasa sepaket, nak berpuluh paket. Pasti, confirm. Okey, ini boleh dapatkan dekat restoran saya. Sebab ini ikan bilis mata biru. Ini resepi oleh saya dan dia punya garing tu saya menggunakan special satu mesin untuk tambah garing. Selepas goreng saya gunakan satu lagi mesin untuk bagi dia kering, buang segala minyak. Kalau nak makan king crab yang macam ni, tengok 498, 598, 698 bergantung pada saiz. Okey, dan ni boleh dapatkan dekat beg kuning juga. Yang mana belum follow, tolong follow saya, tolong share, repost dan tolong komen. Salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab dengan sambal bilis garing? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah.